Assalamualaikum. Bersama dengan saya Zakia Wananas. Fenomena raya sama-sama semakin membimbangkan dalam kalangan Gen Z. Hari ini kamu bersama dengan saya akan mengopek, mengutil, mengupas fenomena raya sama-sama. Kita dah jumpa masa pertama kita. Sejak bila awak didiagnose sindrom raya sama-sama? Saya tak tahu, tapi dah nak raya ni saya macam sama-sama. Kebelakangan ini, fenomena raya sama-sama dari Mr. DIY semakin memeranjatkan. Mangsa berkata, lagu raya tersebut masih berlegar-legar dalam fikiran setelah mendengar buat kali pertama. Cik, apa punca simptom raya sama-sama, Cik? Tengah scroll phone, lepas tu nak pergi toilet. Pihak kami menerima info bahawa tarian raya sama-sama ini boleh mendapatkan ganjaran tunai dan emas yang membuatkan ramai orang menyertainya. Mangsa ketiga. Dalam sehari berapa kali Cik buat raya sama-sama? 6 kali. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman web mrdiy.com/mrdiy raya sama-sama 2026.